Boleh ke teman nak cerita? Cerita. Ni pasal penyanyi Danish Supian ni. Dia kata dia belum lagi ada calon, tapi dia dah bersedia dah. Dah bersedia apa tak tahu lah teman. Lepas tu dia kata orang Sabah kalau sama dengan orang Sabah kalau berjumpa memang rapat. Memanglah bila ada similarity tu, bila ada kesamaan, memang kita rapat. Maksudnya kepercayaan dan empati kita akan bertambah tinggi kalau kita jumpa dengan satu kelompok yang sama. Tapi bukanlah kita nak bercerita pasal kelompok ke pasal apa koma. Maksudnya sekarang ni peminat fenomena bas ni sohlah risau. Mereka ni hanya sekadar pasangan duet lagu Akhirnya Kamu. Yang jelasnya kamu tu mungkin merujuk kepada YB Said Saddiq lah. Risau je peminat bas ni, takut kot tak jadi pula bila Astilah dengan Said Saddiq ni nak berkahwin. Cuma semalam teman mimpi Bella Astilah ni udah berkahwin pula dengan Danish Supian. Marah no kau ya. Nampak sangat menipu. Tak apalah, mohlah makan kau mah.